Kalau kita nak ikut nasihat pakar kewangan, nak tunggu 3 bulan emergency, nak tunggu dana kecemasan 6 bulan baru boleh buat simpanan emas, lambat tuan-tuan. Sebelum anda nak bermula simpan emas fizikal, anda perlu tahu dekat mana tahap kewangan anda. Pakar-pakar kewangan cakap kena ada emergency fund 3 bulan, kena ada dana simpanan 6 bulan. Bagi saya, itu hanyalah sekadar teori, tapi dia tak berlandas di bumi nyata. Contoh, saya ambil gaji biasa sekarang 1,700, kita ambillah 2,000. Kalau kita nak ikut nasihat pakar kewangan, nak tunggu 3 bulan emergency, nak tunggu dana kecemasan 6 bulan baru boleh buat simpanan emas, lambat tuan-tuan. Dengan gaji 2,000 zaman sekarang ni, apalah sangat kita boleh buat. Kalau kita simpan RM100 setiap bulan untuk mencukupkan dana emergency, iaitu 3 bulan gaji kita 2,000 kali 3, 6,000. Dengan simpan RM100, RM200 sebulan, bila nak cukup 6,000 tersebut? Bila dah cukup dana kecemasan 6,000, pakar kewangan kata kena simpan dana savings kurang-kurang 6 bulan gaji. 6 bulan gaji kalau 2,000 kali 6, 12,000 lagi nak simpan. So, bila kita nak start simpan emas? Kalau kita nak cukupkan dana cash tu pun 3 bulan campur 6 bulan. So, dekat sini tuan-tuan, hari ni saya nak ajak tuan-tuan macam mana kita nak simpan emas walaupun duit gaji ataupun income kita sikit.